Okey, di dalam video berikutnya ini, saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana cara kita hendak menggunakan frame. Frame ni adalah satu elemen yang agak penting di dalam Canva ni. Lebih-lebih lagi sekiranya anda ingin mendesain poster, projek yang melibatkan image. Anda klik elements, pilih di dalam ini frame. Bila anda tekan frame, dia akan bagi anda option macam ni, anda tekan see all. Okey, di sini anda boleh nampak ada banyak pilihan frame yang diberikan di dalam Canva free version ini. Anda boleh pilih bentuk frame yang anda inginkan, ada dalam bentuk huruf juga. Kita akan tengok dulu dengan bentuk yang basic iaitu bulat. Apabila anda tekan frame ni, dia akan keluar di sini. Frame ni tunjuk image macam ni aja. Okey, sekarang saya tunjukkan kepada anda apa gunanya frame ni. Mula-mula kita pergi ke button upload ni untuk tengok apa saja image yang kita upload sepanjang kita guna Canva ni, selagi kita tak delete lah. Bila kita tekan upload, kita akan nampak gambar-gambar yang tadi. Contohnya anda pilih gambar Neon City ini, klik sekali, dia akan keluar di sini. Kalau anda gerakkan dia dan bila anda nampak macam ada bentuk Neon City itu di dalam frame yang bulat tu, anda release, sekarang anda dapati gambar anda dah masuk ke dalam frame ni. Dan kita tak boleh dah nak tarik balik gambar tu keluar. Jadi kalau anda rasa macam tak nak guna yang frame ni, anda undo, tekan sampai gambar anda keluar di sini. Mungkin anda nak kecilkan sikit frame ni pun boleh dan masukkan gambar anda. Kita tengok apa hasil dia. Hasil dia gambar kita pun jadi kecil. Dia akan cari center kat situ.